Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with Pim. Hari ni kita nak review chapter 1189 dan juga chapter 1190. Asal aku macam tu. Okay, kalau korang perasan, yes, sekarang ni kalau chapter tu tak banyak sangat information yang baru ataupun information yang banyak, dan aku akan gabungkan dia kepada dua chapter punya review lah. Tapi kalau chapter tu macam banyak gila benda nak kena cakap, dan aku akan buat dia satu video je, satu chapter satu video. Okay, sebab kalau tidak tak ada benda nak cakap. Tapi sebelum kita nak betul-betul start review ni, aku nak kena clear beberapa perkara dulu. Sebab aku sekarang ni tengah triggered. Aku tengah triggered, sumpah aku triggered. And aku geram sebab macam nak cakap, sebab masih ramai tau yang tak tahu pasal benda ni, which is pasal timeline. So benda ni aku nak kena remind. Aku nak kena remind lagi sekali. Aku nak kena remind banyak kali sebab ramai lupa ataupun tak perasan. So aku kena remind. And aku harap juga korang boleh share video yang aku nak remind orang ni ke seluruh pelosok dunia. Okay, bukan dalam Malaysia je, sebab orang luar pun mostly tak aware pasal benda ni, pasal timeline. Tapi dia mostly trigger lebih ke arah orang luar lah. Sebab korang tahulah aku banyak buat review, banyak borak dengan orang luar punya fan. Sebab kat Malaysia ni ramai boycott aku. So dalam dunia One Piece, timeline ni cepat. Walaupun kita semua ni komplain, oh pace One Piece ni lambat lah, pacing One Piece lambat. Tapi sebenarnya dalam dunia One Piece, timeline dia cepat gila sebenarnya. Kenapa aku cakap macam ni? Okay, aku kena bagi satu contoh yang senang. Okay, dalam dunia One Piece ni, Oda tak pernah kata specify hari tau. Maksudnya dia tak pernah cakap, oh hari ni hari Isnin ke, hari ni hari Selasa ke, apa benda ke. Oda tak pernah buat macam tu. Benda ni mungkin antara sebab kenapa orang selalu lupa ataupun keliru pasal timeline. Sebab ialah Oda tak cakap macam, okay, at least kalau dia cakap macam benda ni berlaku hari Isnin, sekarang dah hari Rabu, so orang faham lah, oh dah 2 hari. Kan? So bila Oda tak ada benda-benda macam tu, dia akan kelirukan sikit lah, kan? Macam oh shit, kita dia akan keliru, kita dia akan ada masalah untuk faham. So untuk bagi korang senang faham, okay, aku punya reminder ni, aku akan letak konsep hari ni kejap lagi. Okay, tapi faham lah ni, please faham. Ni cuba untuk contoh untuk bagi korang faham. Dia bukanlah bila aku cakap benda tu berlaku hari Senin, betul-betul berlaku hari Senin. Tak, ni contoh. Kita start dengan Wano. Kita kena pergi jauh sikit. Kita start dengan Wano. Sebab korang tahu tak, Luffy spend 1 bulan dekat Wano. And arc ni adalah arc yang ramai sangat orang kritik, tapi actually end up antara arc yang bagi aku almost perfect dalam konteks adventure. Kena faham konteks adventure. Sebab dalam Wano ada 6 negeri. Okay, ada 6. Setiap negeri ni Oda cover untuk kita sebagai pembaca dapat explore. Okay, aku kena jelaskan benda ni. Contoh Kuri. Okay, first Kuri. Dia first act. Wano start, first act dia tu dekat Kuri. So kat sini korang boleh nampak macam-macam benda berlaku. Antara highlight dia adalah kat sini lah first time Luffy nampak Kaido, dan kat sini jugalah Luffy first time kalah dengan Kaido. And then kita ada Udon. Okay, ni pun agak obvious. Kat sini lah drama penjara, Luffy kena penjara dengan Kid. Dia belajar teknik dia dengan Atok Hyogoro semua tu. And then kita ada Kibi, a very wasteland, tempat yang tak ada apa-apa lemak yang menarik. Tapi kat sini lah yang Zoro sesat, and then end up first time jumpa Luffy. Kat situ jugalah dia orang lawan dengan Hawkin. And then kita pergi ke Hakumai. Hakumai kat sini dia banyak fokus dengan port, which is macam Bokura port, Habu port punya drama semua tu. Dan kita ada Ringo. Kat sini pun banyak juga history, kata history lah, like sejarah. Okay, apa ni, Ushimaru sebagainya. Kat sini jugalah Zoro lawan dengan killer. And then last kali kita ada Flower Capital lah, of course lah, ibu kota Wano. Okay, kat sini lagi lah macam-macam benda berlaku. Dan kalau kita nak cakap negeri extras, negeri yang tak official dekat Wano, which is Onigashima, inilah dia medan perang ataupun Kaido HQ. So kau nampak tak, dalam satu negara Wano ni kita explore semua benda. Memang perfect lah. Inilah apa yang aku nak dekat Elbaf, kan? Instead of pusing tempat yang sama, kan aku ada share kat Threads, aku ada share kat banyak tempat. Kita basically selama kita baca Elbaf ni, kita spend dekat satu dahan ni je. Dahan ni dah hancur lah, gambar dah hancurkan lah dekat chapter yang latest kan. Kita spend dekat situ, pusing-pusing situ, turun sekejap ke Underworld, naik balik, pusing-pusing kat situ. Even sekarang ni pun pokok-pokok yang gambar potong ni pun semua jatuh dekat Underworld kan. Tempat yang sama. Sedangkan dekat Wano 6 negeri. Dekat Elbaf tu negeri pun tak ada. Oda just pecahkan dia kepada 3 area. Sebab Elbaf tu terlalu besar. So Oda terpaksa pecahkan daripada bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah. Itu
tu pun kita tak explore apa-apa lagi. Okay, tapi tak apa. Okay, back to Wano. So kan aku cakap tadi sebulan dekat Wano. So maksudnya ada 14 hari diorang buat preparation untuk pergi perang. Okay, and perang tu pula 1 hari je. 14 hari preparation. Perang tu berlaku 1 hari je. Dan 7 hari kemudian adalah hari yang Luffy dan Zoro pengsan. Okay, 7 hari tau Luffy dan Zoro pengsan. And then 10 hari pula adalah hari yang diorang celebrate, diorang explore, yang kita tengok diorang apa ni, lepak-lepak lah kan. Ada apa, Admiral Rokugu datang serang, apa ni, Robin dengan Law pergi tengok Poneglyph, macam-macam benda lah berlaku dalam masa 10 hari tu. Okay, now dari Wano diorang keluar secara secara tenang, secara aman. Diorang ambil masa 5 hari, okay, untuk pergi ke Egghead. Daripada Wano ke Egghead 5 hari. Tapi bila dah sampai ke Egghead, diorang stay kat situ 2 hari je tau. 2 hari je. Kalau korang rasa lama tak, sebenarnya 2 hari je. Okay, katakanlah ini aku nak letakkan konsep hari ni. Okay, so if diorang sampai dekat Egghead hari Sabtu, which is hari pertama, okay, diorang hari pertama tu belum sempat explore lebih-lebih, dah kena lawan dengan Lucci lah, apa benda lah kan. And then hari kedua tu, hari Ahad, dah full war kan, lawan dengan Marine, perang dengan Marine, dengan Buster Call semua benda, dengan Gorosei. So diorang ni, kalau tadi daripada Wano diorang belah secara aman, damai, tenang, diorang belah daripada Egghead ni tergesa-gesa. Sebab dia basically apa yang berlaku kat Egghead ni sebenarnya bukan perang, tapi lebih kepada konsep nak melarikan diri. Diorang lari daripada Marine. And then benda ni ambil masa 2 hari daripada Egghead nak pergi ke Elbaf. Egghead dengan Elbaf memang tak jauh. Sebab itulah kata sebelum berlakunya perang dekat Egghead ni, kita dapat tengok Dory dengan Brogy ada dekat Elbaf kan, lepak dengan Shanks. Dan bila diorang dapat berita pasal Luffy tu, diorang datang pergi ke Elbaf. So diorang macam lagi laju lah kot, macam like sehari something. Katakanlah tadi diorang sampai ke Egghead hari Sabtu, hari Ahad diorang kena belah. So diorang ambil masa hari Isnin dan juga hari Selasa untuk pergi ke Elbaf. Maksudnya 2 hari tu atas laut. Okay, Isnin dengan Selasa atas laut. Dan hari ketiga tu, hari Rabu, barulah diorang sampai Elbaf. Okay, faham tak? Korang faham tak? Benda ni korang kena faham tau. Sebab now kita nak sembang bahagian yang paling penting, bahagian yang paling best. Chapter Elbaf yang pertama adalah chapter 1126 yang rilis pada tahun 2024. Kalau kita kira chapter yang latest sekarang ni, yang kita tengah baca, yang kita tengah layan, chapter 1190 yang rilis pada tahun 2026, bermakna kita dah baca Elbaf Arc ni selama 2 tahun dengan jumlah 64 chapter. Okay, logik lah, sebab memang 1 tahun kita boleh dapat chapter around 30 lebih. So 2 tahun kita dapat 64 chapter. So 2 tahun baca, 64 chapter baca. Korang tahu tak, dalam One Piece ni, dalam cerita One Piece punya timeline ni, dekat Elbaf ni baru 1 hari. Mesti ramai tak tahu, baru 1 hari. 2 tahun kau baca, 64 chapter kau baca, dekat Elbaf ni baru 1 hari. 1 hari sejak Luffy sampai dekat Elbaf ni kan, pergi party, jumpa Loki, pergi Auros Castle, bebaskan Loki, Knights of God datang buat hal. Lepas tu Imu pula datang, lawan Loki, lawan Luffy. Semua benda ni berlaku dalam masa 1 hari. Hari Rabu. Rabu tu contoh je lah kan. Maksudnya dalam 1 hari tu je. Belum masuk hari Khamis lagi. Belum masuk hari Khamis lagi. Nampak tak? Yang sebenarnya cerita One Piece ni laju. Dia bukanlah salah kita jugalah 100%. Bukan salah pembaca lah. Sebab macam aku cakap tadi, sebab Oda tak pernah specify tarikh ataupun hari. So bila dia tak letak benda-benda macam tu, memang kita akan keliru. Even Egghead pun, kalau korang ingat dulu, aku pun keliru. Macam kejap, Egghead ni sebenarnya hari apa kan? Maksudnya dah hari kedua ke, hari ketiga ke, hari pertama ke? Keliru. Sebab konsep Egghead tu, mungkin korang lupa, Oda buat terbalik. Oda buat diorang sampai ke Egghead, lepas tu Oda terus skip apa yang berlaku dekat Egghead pada hari pertama. Dia terus pergi ke hari kedua. Dia macam dia buat lagi serabut. Itulah sepatutnya tugas reviewer, untuk kena explain benda ni. Yang sebenarnya dalam cerita One Piece ni, semua benda berlaku dengan sangat-sangat laju. Maksudnya apa? Sejak Luffy unlock Gear 5 dia dekat Wano, sampai ke Elbaf ni baru hari ke-26. Kalau kau masuk kerja tak sampai sebulan lagi, tak dapat gaji pun lagi, baru hari ke-26 Luffy dapat unlock Gear 5. Dalam masa yang sama, tak cukup sebulan juga dia tengah pegang title Yonko.
Lawan Kaido tu pun dekat Wano tu pun sepatutnya tak menang pun. Habuk pun tak ada. Apa benda tak ada. Dia tak tahu. Dia tak tahu langsung pasal Joy Boy. Dia tak tahu pasal Nika. Origin buah dia pun dia tak tahu. Bukan Paramecia tapi Zoan. Kan? Kalau Gorosei pun dia tak lepas lawan, apatah lagi nak menang lawan Imu. So sekarang ni pun fan-fan pun dah terbelah dua, terbahagi kepada dua. Ada fan yang nak Luffy menang, ada fan yang nak Luffy kalah. Aku obviously aku dekat side Luffy kalah. Sebab tak make sense. Dia lawan Gorosei pun tak boleh menang. Kenapa dia perlu menang lawan dengan Imu? Kalau bukan sebabkan Dori and Brogy masa dekat 8 Head tu, orang tak lepas pun keluar 8 Head. Kalau bukan sebab Haki Joy Boy yang IMF simpan, orang tak lepas pun keluar balik 8 Head. So macam mana fan boleh rasa yang Luffy boleh kalah ke Imu? Sebab tu bila kita faham Thailand, kita akan faham yang ya Allah, Luffy ni sebenarnya memang mentah. Kan? Instead of buang masa sibuk nak pergi lawan, fokus dekat training, fokus dekat dia kata belajar pasal ilmu. Kalau korang cakap macam mana dia nak belajar, belum apa lagi dah lawan. Bro, he got Robin. Dia ada Robin, dia boleh tanya Robin. And salah Robin jugalah sebenarnya. Salah Robin dan juga salah semua tim dia. Sebab tak ada seorang pun nak cakap pasal tu. Tak ada seorang pun nak cakap, Luffy, kau tahu tak pasal kau punya form yang baru ni? Kau tahu ke pasal Gear 5 kau ni sebenarnya apa? Tak ada siapa. Tim Luffy ni pun geram juga. Ni kita kena sembang the realistic part. Kan, kita tak boleh selalu nak puji-puji, nak happy-happy. Ni bahagian-bahagian ni kita kena marah tau. Sama lah juga Zoro dengan Sanji. Zoro tak tahu ada King Haki, main balur je lawan-lawan. Kena training. Kan? Sanji dengan Zoro kena training dengan Gaban. Luffy dia tak payah training, campak je dekat dalam perpustakaan tu, duduk depan burung hantu tu, ataupun duduk je depan Sol bersila macam tu, dengar Sol cerita kan pasal Joy Boy, pasal Nika sebenarnya. Sebab mungkin waktu tu dia macam terus aku dah tahu dahsyat lawan. Sebab bro dah tak perlu training apa-apa sangat pun. Dia memang dah reti lawan, dia dah master every haki. Dia just kena faham the nature of his power. Bila kau tak faham Devil Fruit kau tak nak lawan. Sebab tu Luffy power gila sebelum ada Gear 5. Bila dia training dengan Relic kan, dia faham konsep haki, dia faham konsep dia punya Devil Fruit. Lepas tu dia boleh come out dengan Gear 3 ke Gear 4 ke Snake Man apa benda semua benda tu. Sebab dia dah faham. Gear 5 ni dia tak faham apa pun, tak tahu apa-apa benda. For the sake of the story, Luffy kena kalah. So bila kita faham timeline, kita tak akan cakap benda-benda yang merepek, cakap benda yang bukan-bukan. Sama lah macam Dragon. Okay, kita bila cakap pasal Dragon, aku selalu korang pasal Dragon. Aku layan je korang. Tapi korang faham juga macam mana Dragon nak datang Elbaf. Dia punya fokus sekarang ni dekat Holy Land. Dekat Holy Land tu sendiri pun lagi masih tengah kelam kabut. Bukti dia sebab itulah Shamrock walaupun dia datang ke Elbaf, dia kena balik semula. Kan, entah sekarang ni kita tak tahu RA dah serang agaknya Holy Land kali kedua. Kita tak tahu, aku cakap je lah kan. Tapi maksud aku, Dragon dia kena fokus kat situ. Dragon tak perlu datang ke Elbaf. Dragon masih meeting, Dragon fikiran dia ke tempat lain. Dia Holy Land. Kenapa dia nak fokus kat Elbaf kan? Macam dekat thread seorang cakap, kalau nak kalahkan Solution Dragon, Gorosei semua ni, bergabunglah dengan Elbaf. Macam mana dia nak bergabung dengan Elbaf? Sedangkan dia dekat Kama Bakal Kingdom tu, si siapa tu, Kuma ambil masa berapa lama? 1 hari. Itu 1 hari ke 2 hari daripada Kama Bakal Kingdom nak pergi ke 8 Head. Dia nak pergi ke 8 Head tau. Itu pun sampai langgar red line. Sebab apa? Sebab diorang dekat Paradise memang kena langgar lah red line tu. Dragon nak pergi semak dekat Elbaf akan ambil masa entah 2-3 hari kan. 2 hari daripada 8 Head nak pergi ke Elbaf. Diorang ni pula daripada Paradise nak pergi ke New World kan, nak kena, ya Allah, banyak je masalah diorang, perjalanan diorang tu. Even kalau kau cakap Dragon naik lah atas Karasu terbang, ya Allah guys, still gonna take time. Sedangkan perang dekat Wano pun ambil masa 1 hari je. 1 hari habis. Sama lah juga dekat 8 Head. Dekat 8 Head tu second day tu 1 hari je perang dia, betul habis. Kau ingat dekat Elbaf tu nak berlaku sampai 2-3 hari ke? Imu tu dah mutar-mutar darah dah. Dragon dia baru plan nak gerak, jom lah pergi Elbaf. Dah habis lah Elbaf. Sebab tu aku cakap timeline tu berlaku dekat cepat. Okay, aku dah side track banyak sangat dah ni. Now, jom kita start review chapter.